selama ni kan, saya memang berharap sangat yang awak jadi bakal isteri saya. Sebab awaklah satu-satu wanita yang berjaya memikat hati saya. Tapi Ashraf, awak tahu kan saya dah kahwin. Tahu. Dan saya tak ada niat pun nak hancurkan perkahwinan awak. Cuma apa yang saya nampak sekarang ni, rumah tangga awak ibarat istana pasir. Bila-bila masa je boleh hancur, berderai, runtuh. Tapi saya tak pernah pun cerita dekat awak pasal rumah tangga saya bermasalah. Awak tak perlu cerita dekat saya pun, saya dah tahu. Awak tak nampak bahagia, Bella. Dalam erti kata lain, suami awak tak hargai awak. Awak seorang je yang beria-ria sayangkan dia. Bella, bagi saya peluang. Saya akan jadikan awak permaisuri yang terus bertahta dalam hati saya. Ashraf. Ashraf. Ashraf.